Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So hari ini kita masih dalam soal topik 3.2 dan kita akan berfokuskan kepada application of Faraday's first law dan kita akan mulakan dengan soalan yang question ke-7. So a metal M form a chloride with the formula of MCl3 and molten MCl3 was electrolyzed by passing an electric current of 3.88 ampere for 16 minutes and the amount of M deposited at cathode was 1.26 gram. So kita kena cari apakah relative atomic mass untuk M. So bila nak cari relative atomic mass untuk M, seolah-olah kita kena cari dia punya molar mass untuk M. Alright, so first thing first, apa yang kamu kena buat adalah kamu kena buat dia punya equation dahulu. So equation dia mudah saja sebab dia dah bagi tahu dah a metal M form a chloride. So you dah tahu dia adalah MCl3. Jadi by knowledge you tahu dia adalah M3+ dan juga Cl-. Bila dia cross dia dapatlah MCl3. Okay, dan dia kata juga amount of M deposited dekat cathode. Jadi kamu tahu M3+ itu undergo reduction untuk dapatkan M solid. Okay, dan dia adalah liquid lah sebab dia adalah molten. Jadi ini adalah equation kamu yang pertama. And then yang kedua, you boleh cari kamu punya Q equal to IT. Okay, yang mana kamu ada current kamu sebanyak 3.88 dan dia berjalan selama 16 minit, kamu tukar dalam 60 saat. Jadi your Q gonna be 3724.8 coulomb. Okay, and from the equation 1 mole of M akan ada 3 elektron. 3 elektron ada 3 Faraday, bermaksud 3 darab 96500. Jadi 1 mol of M akan menghasilkan 289,500 coulomb. Okay, and then kamu tahu kamu ada 3724.8, jadi kamu boleh cari dahulu X mol untuk M. Jadi bila kamu cross multiply, you akan dapat X kamu adalah sebanyak 0.01286 mol untuk M. So since kamu dah tahu mol untuk M, kamu boleh cari dia punya molar mass. So nak cari macam mana? Kamu tahu mol adalah mass over molar mass. So mass of M telah diberi dalam soalan iaitu sebanyak 1.26. Okay, yang warna kuning ini. Jadi apa yang kamu akan buat adalah kamu nak cari molar mass terlebih dahulu. Jadi 1.26 ni kamu akan bahagikan dengan 0.01286. Jadi molar mass untuk M adalah 97.93 gram per mol. Therefore, dia punya relative atomic mass adalah sebanyak 97.93. Pasal relative tak ada unit. Okay, so step by step dia buat equation dahulu. Lepas tu kamu cari Q equal IT. Kamu buat perbandingan. And yang paling penting dapatkan dia punya mol lah. And then kamu gunakan formula, dapatkan jawapan akhir molar mass. And then gantikan kepada relative atomic masses. Alright, so selesai untuk question 7. Untuk question 8, the reduction of dichromate ion in 25.4 ml of potassium dichromate solution is carried out by passing through a current of 0.51 ampere for 1 hour. Jadi kamu kena cari initial concentration. So kamu nak cari dia punya concentration lah. Okay, dan equation dia pun dah diberi dalam soalan ini. Jadi senang saja. Kamu ada 20, kamu boleh cari Q equal to IT dahulu, iaitu kamu ada 0.51. T kamu adalah 1 jam. So 1 jam darab 60 minit dalam darab 60 saat. Jadi you ada 1836 coulomb. Okay, jadi 1 mole of Cr2O72- akan ada 6 elektron. So 6 elektron bermaksud ada 6 Faraday. Jadi 6 darab 96500, you akan dapat 579,000 coulomb. Okay, dan ini adalah dia punya yang penting. Cuma kamu ada sebanyak 1836 sahaja. Jadi you boleh cari kamu punya X ini. So you boleh cross multiplication. You akan dapat kamu punya X adalah sebanyak 3.171 eksponen negatif 3 mole of dichromate ion. Jadi dia minta kamu cari concentration. So concentration adalah number of mole over dengan volume. So number of mole dah dicari dalam soalan 3.17. And then volume kamu mesti dalam liter. Okay, so kamu ada 25.4, kamu tukarlah dalam liter. So kamu kena bahagikan dengan 1000 ataupun darab 10 kuasa negatif 3 liter.
So bila masukkan, you akan dapat cari dia punya concentration iaitu sebanyak 0.1248 molar. Alright, so itu dia sahaja untuk soalan question 7 dan question 8 melibatkan application of Faraday's Law.